Hello guys, so hari ni kita berada dekat Volkspeed Motorsport Setia Alam. So hari ni kita ada satu kereta Porsche Boxster yang nak claim warranty. Kalau korang nak tahu kereta ni rosak apa, jom kita tanya komen. Okey Ilham, saya nak tanya, kereta ni dia masuk sini kerosakan dia sebab apa dan apakah punca kerosakan tersebut? Okey, baik. So datang dengan dia punya full code keluar, cooling system fault. So bila kita check gunakan scan tool diagnosis, kita mendapati bahawa engine vacuum pump dia sudah weak. So that means dia punya vacuum pump dia tak dapat diserap dengan lebih lancar lah. Bila lama kelamaan, bila kita tak membiarkan dia, so nanti mengakibatkan temperature kereta akan jadi lebih naik. Okey Ilham, so apa solution untuk kereta ni? So untuk solution kereta ni, kita check gunakan scan tool diagnosis. So kita recommend ke customer untuk menukar engine vacuum pump lah. So untuk engine vacuum pump ni sepatutnya bila boleh tukar? Dia punya sistem ni kadang-kadang kena untuk vacuum pump. Tapi untuk lebih keselamatan, maybe dalam 4 ke 5 tahun akan datang. So untuk korang, kalau korang nak tahu untuk vacuum pump ni, engine vacuum pump ni kita cover. Saya nak tanya dengan Ilham, sepanjang proses Ilham claim dengan EasyCare, senang ke senang? Bagi saya, sebagai saya supervisor antara pelanggan dan EasyCare punya part, so bagi saya amat mudah, ada beberapa langkah saja, and orang EasyCare warranty sendiri pun cepat respon untuk kita. Korang yang pakai kereta recon ataupun used atau supercar, EV, hybrid ataupun motosikal kuasa tinggi, korang rugi kalau tak grab EasyCare warranty. Untuk korang yang nak dapatkan EasyCare warranty, korang boleh klik nombor di atas.